guys, welcome back to my channel. So hari ni Munira rasa bertenaga sikit lepas baru baik daripada demam. So sorry for you guys who wait for my video for last 2 weeks. So I hope you guys enjoy my video this time, okay? So right now is currently hari raya. Sekarang ni kita dalam bulan Syawal lagi. Jadi Munira nak ucapkan selamat hari raya kepada semua yang tengah menonton video Munira, yang support Munira, okey? Apa khabar korang? Korang okey ke? Macam mana hari raya korang? Macam mana puasa korang? Macam mana? Semuanya boleh cerita dekat Munira, okey? Anggaplah Munira kawan korang, okey? So hari ni Munira baru lepas lipat baju. Dalam sejam lebih macam tu lah Munira lipat baju. Alhamdulillah, syukur dengan kudrat ilahi, Munira dapat bangun dan bangkit semua. And then sekarang ni Munira tengah tunggu mak Munira dan adik Munira balik untuk Munira makan ubat. Then I don't know what to do because I have no idea what to do anything else beside that lipat baju, sedia baju semualah. Okay, kalau korang tengok muka Munira merah-merah sikit kan, ni sebab Munira berpeluh. Nampak Munira berpeluh ni sebabnya Munira baru lipat baju. Munira rasa panas sangat, tak tahu kenapa. Tapi sekarang ni cuaca sangat panas, jadi Munira harapkan korang minum air dengan banyak, minum air kosong dengan banyak, okay? And then pakai baju yang nipis-nipis. Kalau tak boleh pakai baju nipis, jangan pakai baju tebal-tebal sangat, dan jangan buat aktiviti kat luar sangat, okay? Okay, for the part yang Munira nak cakap, Munira minta maaf tau sebabnya Munira tak dapat post for the last 2 weeks because Munira currently busy with hari raya, Munira busy with sakit semualah, Munira sibuk sangat, jadi Munira tak dapat nak buat video. So sorry for the noise background. Munira akan reducekan background noise background Munira, okay? And then currently is 5 April. Sikit lagi dah nak hari jadi Munira. Munira harapkan yang terbaik je untuk Munira pada tahun ini, okay? Apapun, terima kasih kerana menonton video Munira, dan Munira harap video kali ini dapat memberi inspirasi kepada korang untuk teruskan hidup dan teruskan berjuang demi keluarga tercinta, okey? Okey, itu je lah Munira cakap. Munira tak nak cakap lebih-lebih, takut nanti korang bosan dengan Munira. Okey, bye. Assalamualaikum.